Ayah. Sekarang ni pukul 9.37. Sekarang ni kita bawa makan ni. Tadi kita duduk sini di kedai 3, okey. Terbaik kan bro. Nak masuk-masuk makan air gini ada. Upe-upe. Ikan ke apa? Ikan ke apa? Oh, ikan dah. Okey, ni batang air kita bawa belakang dah. Lapu bawa belakang dah. Jadi ni pemain-pemain. Main kita ni. Orang lama. Jadi tak tahu suasana lagu mana. Pasal ni kita first time ni. Okay, bagi ada belakang dah. Upe pun ada dah. Jadi kita tengok lagu mana kat adik dia. Okay, Assalamualaikum, selamat datang channel Mak Jack. Okay, sekarang ni malam dah. Lebih kurang lepas esok tadi. Jadi hari ni kita nak bawa kat anda tengok suasana gingai. Video ni video vlog ah. Nyati-nyati tu. Satu lah kau dah. Hari ni kita pergi 3 orang termasuk kita dah. Big Amru. Kita duduk belakang. Terima kasih. Dan ni pukul 9 Steady. Gitu. Kau mau tu? Ini muka. Oh yang putih. Ayah. Oh jadi Oh yang putih kan. Oksigen ke. Pasanya. Tak nyala. Sima bergerak. Upel dah itu kita nyeting dah ni. Sekarang ni pukul 9.37. Sekarang ni kita bawa makan ni. Beli dari cik tadi. Kepuk-kepuk sikit. Kepuk-kepuk air-air. Jadi inilah suasana. Ini depan ni adalah sungai. Pulau Belacan panggil sini. Kalau tak silap, kita buka dia. Okey, kita buka dulu. Oh, tempat dia. Kita tengok dulu lagu mana suasana ni. Pemain kita, Mei dan Amru Boyka. Ini perhatian kita bawa lah. Mungkin kita bawa, sayang kita bawa. Kita mari buat gocah ni. Kita tengok. Upel kita bawa ni upel kawan dulu. Udang hidup. Udang hidup Oh, ni pot dia lah. Okey, sini dia ada macam jeti gini. Kalau ikut ke rumah kita dekat dengan sungai belakang ni. Tapi kita nak ke suasana lah. Ada kata nak pergi tempat orang. Jadi inilah suasana dia. Ikut ke kita mari ni dia tulis di sini ni Pulau Belacan. Jadi kita tahu lah lagi mana keadaan kita sekarang ni. Nak ke suasana. Jadi kita duduk sini berkedai 3 orang. Yang ni kita nak pasal perhatian ni. Jadi upel ni bawa air rumah lagi lah. Berpakai oksigen juga. Upel udah deh. Jadi kalau ikut ke tengok suasana ni dia menghadap gini sungai. Sini tebing gini. So macam ni ada kisah dah ni. Jadi kita akan ngai di kawasan ni ada. Tak sayang kita lepas dosa. Ni kira nak ngai ke apa ni bro? Nak ngai ke apa? Ikan ke udang ni? Ikan. Yang ikan. Upelnya udang. Udang hidup. Kalau udang kau yang sini? Udang ikan kau yang kalau boleh? Tak tahu lagi. Ikut makan. Dan ni tak tahu lagi gapo. Ikan gapo kita ngai ya. Ikut dia. Kalau makan. Kita mari ni muka terlama dah tak ngai. Kalau hari tu ingat ke kita buat video ngai di sungai masa tu. Kita dapat ikan pagi tak silap. Ada video tu lama dah lagi berapa bulan dah. Jadi ni baru pula kita nak video vlog lah. So yang ni mungkin video vlog ringkas lah. So kita bela-bela kata nak kau ni lah, nak ke suasana lah. Dan ni kita standby nak ikat mata air lah deh. Kau cari tu visi. Macam mana? Mata air ni. Somat kan ni. Batu ada dah. Mata pun ada dah. Jadi kita nak masuk upel lah pula deh. Upelnya udah. Jadi Amru yang kami standby ni oksigen ni.
Ha. Kita tahu takut sensitif, kita sensor sikit masa kita bubuh udah tu. Pasalnya takut Kau yang mana? wati itu tak terima. Sini. Terbaik kan bro. Tak minta malam ni kita boleh ikut ike gapo asal ke boleh ike. Ike ko kalau boleh huda kot ike kan tak? Boleh ike. Jadi kita tengok lagu mana keadaan. Jadi kita duduk sini ada 20 minit tau. Kita duduk setting ngai ke apa tau. Jadi kita tengok keadaan lagu mana. Sebab sini ni kawasan dia ni tebing sungai. Dan kita tengok ni ikut ke kita yang ngai kawasan ni. Tak pasti alik ni ada orang kodok ni. Tapi depan ni pun jalan lah. Jadi kita tengok lagu mana video vlog ni. Let's go. Ni ngai yang ketiga. Sekarang ni ada 3 ngai. Ini so 2 dan 3 Jadi kita akan tengok lagu mana hasil tangkapan untuk hari ni. Jadi sebab kita tak bawa kursi, kita duduk sini ya. Tengok kawasan ni dulu. Masuk ngai yang ke-4 ni. Jadi kita nak standby dulu. Nak bubuh upah. Nak masuk mata air gini lah deh. Upah. Upah mabuk air rumah lagi ni. Berbekal ke oksigen. Puk mata air ada. Roti pun ada ni. Roti coklat. Kepuk. Berbekal ke makanan ni. Let's go. Makan dulu. Macam mana kondisi sekarang? Lucu kan? Upek. Keti dah. Tak ada kot kan? Roti habis dah. Kepuk nak habis dah. Tengok apa ni. Mungkin boleh lah. Gapo yang makan kau ni? Dia sangat bapa lah gitu lah. Jadi kita tukar upel dulu merah. Kita tukar upel dulu. Pasalnya tak dimakan dah. Loko lah. Okay, untuk gambaran anda semua, tempat kita duduk ni dia style tebing gini. Jangan turun gitu dah. Dan depan tu, dia sungai. Sekeliling sungai. Dan tepi ni dia macam jeti. So tepi ni dia macam hutan. Belakang ni dia macam tempat rumah orang gitu lah. So kita nyai di sini. Harap malam ni kita boleh hakak lah. Jadi kita nak tunggu keadaan lah kemana. Ada tebing gini. Kondisi sekarang ni dalam masa lebih kurang dari 50 minit lah. Nak dekat dengan sejam dah. Jadi lah ni tadi saya kita akak tu upah makan dah cuma tak dekat lagi lah. Jadi ni kita tunggu pula lah. Nak ngai. Minta lah kita boleh ikan lah. Bakar. Tadi lebih kurang dalam sejam lebih lah. Kondisi sekarang ni kita sejukit lah bakar api tu. Jadi lah ni tak boleh lagi. Bukan rezeki lagi lah. Tak ada rezeki lagi. Kita tengah upah koyok pula. Jadi kita tengah upah koyok pula. Jadi upah hidup ni tak jadi mana. Kita tengah ikan lama pula. Jadi dah.
Dia tengah upaya mampu pula. Jadi sekarang ni Ngai ada 4 1, 2, 3, 4. Jadi tak ada hasil lagi. Kita tunggu lagi berapa minit. Minta kita dapat ikan lah. Ikan ikutlah ikan apa pun. Kondisi sekarang ni tak tahu. Ikan ke apa? Oh, ikan dah. Ikan duri. Tarikannya sangat Jadi kita bahas juga dapat ikan duri. Ikan duri kan. Jadi macam biasa kita tak say. Lepas pula ikan duri. Jadi disebabkan guna upaya tak hidup, ikan duri makan. Dia nak air tu. Dia nak air tu. Jadi Amru kata dia nak air tu. Kita berhenti aja. Jadi kita tak tahu lagu mana. Lepas ni aku boleh rezeki lagi besar kat. Minta lah. Teh air dulu. Air tak pun jadi. Air. Air. Okey, kita minum air dulu. Mana isap kita? Masih menunggu penantian tidak pasti. Jika tidak suka, bagi tahu dulu. Jangan main perasaan macam ni. Bontar guys malam ni ya. Lah. Tadi kita boleh duri. Lah ni yang kedua ni boleh putar. Putar sedap orang ke apa dulu? Goreng kali. Goreng kapit ni roti. Memang sedap. Tadi hari ni tidak lah. Malam ni ikan duri kita boleh dah. Ikan putar pula boleh dah. Suruh kejut lagi tak ada. Warna hitam ni rupanya tali. Sekarang ni, kondisi sekarang ni, saya kita tengok nampaknya bau ni nampak duk tidur nak kedah ni. Tak tahu lagu mana. Ni hasil tangkapan yang ketiga ni. Bol. Ikan bul ke? Ni merupakan hok yang ketiga. Kita dapat daripada tadi. Yang panggil ikan bul ni. Tak ada bisa ya. Jadi ni hasil tangkapan yang ketiga ni. Yang pertama ikan duri, ikan buta, lepas ni ikan bulu lah. Lepas ni kita jumpa ikan pokok duku pula. Kau letak ni juga. Sekarang ni pukul 12.14 dah. So hari ni rezeki kita dapat ikan bulu seekor. Jadi disebabkan kalau ikutkan ikan buta, ikan duri dan ikan bulu lah. So rezeki kita hanyalah dapat ikan bulu lah. So dari ni kita tengok. Jadi kita ada rezeki. Jadi untuk hari ni hanya ikan bulu saja. Jadi kita nak balik dah. Kita akak ada belakang dah. Ngai. Jadi kita nak balik lah. Sebab esok pun buat Niki je pula. Kita sambung pula next video hari Jumaat lah. Hari malam Jumaat pula. Jadi beres lah. Jadi yang mana tengok video ni jangan lupa like, share, subscribe